sedap minum kopi ni. Tapi macam mana cara dia tanam, macam mana cara dia proses kat kilang tu? Takkan dia daripada biji kopi tu dia blend je terus. Mesti ada benda punya kan. Betul, Macam mana tu? Rasanya macam mana? Kopi ni macam benda lain lah. Macam tumbuhan lain. Macam contoh dia padi. Daripada pagi, ni makan beras siam tak? Pernah makan? Makan beras, bukan nasi. Makan, yelah nasi tu beras lah. Kita Mana? masak lah. Lain. Itu nasi siam, bukan beras siam. Okay. So, proses daripada tumbuhan sampai jadi end product, dia ada proses dia, betul. Cuma kopi ni dia satu legacy industri yang lama. So, dia ada proses yang tersendiri lah. Nak put it simply, dia daripada tanam, dah besar, dia akan berbuah bila macam tinggi manusia lah. Dalam 1.5 meter, dia akan start berbuah. Berbuah dia panggil buah kopi. Bukan biji kopi tau. Kopi ni, kalau bahasa Inggeris dia dipanggil coffee cherry. Oh, cherry. Bukan coffee bean. Coffee bean tu orang panggil. Sebab dalam tu dia ada kelonsong, dia ada kulit, dalam tu biji dia orang ambil. Sebenarnya dia bukan biji lah. Kalau biji dia kecil kan, dia cherry tu. Cherry orang akan ambil, lepas tu dia jemur. Kalau nak lambat, proses lama dia jemur. Nak pisahkan kulit dengan dia punya cherry, ataupun dalam bahasa sekarang dia panggil beans. Dia nak pisahkan, dia jemur. Kalau proses yang lain pula nak cepat, dia guna air lah. Dia masuk dalam tank. So dia akan kacau, bagi terpisah kulit dengan biji ataupun cherry tadi, dan yang kulit akan timbul. So dia akan sapu lah kulit tu keluar. So tinggal biji je dengan cherry tadi. Itu dia panggil green bean. Kalau daripada plantation dia panggil green bean. Yang tu boleh dijual. Itu sebelum dia buat grading lah. Grading ni banyak benda lah. Ikut saiz, ikut species, ikut dia punya quality. Itu grader. So apabila dia dah terpisah kulit dengan biji tadi, so biji dia akan ambil, dia akan jemur bagi kering. Dan sebenarnya dalam ni, kalau nak cerita pasal orang Islam lah, kadang-kadang benda tu yang jadi syubhah. Sebab nak proses tu dia akan guna chemical yang bukan halal. Faham. Sebab nak pisahkan bukan air je. Kita nak basuh cawan pun pakai sabun, betul. Sama juga. Nak pisahkan ada chemical dia letak, dan juga ada kadang-kadang dia letak perisa. Kat situ lah kadang-kadang dia occur naturally. Contoh dia kopi tu rasa, orang kata rasa buah sikit, atau rasa coklat. Dia sama ada daripada ladang tu sendiri, dia tanam sekali dengan tumbuhan lain, dia jarak. Itu kita boleh cerita kopi yang lain. Tapi ada juga dia akan letak perisa lepas dia basuh. Perisa tu akan masuk dalam biji kopi. Itu yang jadi rasa fruity, rasa masam, rasa coklat. Time tu proses dia. Dan kalau tak kita careful, kita tak tahu benda tu halal ke tak lah. Panjang cerita ni, sehari tak habis. Lepas tu dia jemur. Dah jemur, green bean tu dia boleh jual dalam gunny sack. Dia letak dalam 25 kg. Gunny sack lah, yang kalau bahasa Melayu dia bunyi jut tu, yang color coklat tu, yang tu dia dah boleh jual. Lepas tu dia transport lah pergi kilang untuk roasting. Roasting ni dia goreng lah, dia bakar. Yang tu bila tu dia jadi kopi. Biji tu dia akan sampai certain temperature, dia pecah, dia panggil pop. Macam yalah popcorn lah. Popcorn daripada tu dia pecah, dia jadi besar kan. Ini dia pop, dia pecah. Itu yang kita nampak huruf S tu. Yelah betul lah. Lepas tu itu dia punya grade, dia pecah. Pecah tu chemical dia release. Itu bau start keluar. Lepas tu dia jemur sikit, ataupun dia letak dalam room temperature sikit. Lepas tu dia pack 1 kilo. Pergilah dekat kedai macam Coffee Star ni, 1 kilo. Ataupun untuk rumah, setengah orang beli yang 250 gram. Itu roasted coffee. Itu baru beans lah. Nak cerita kita proses buat brew tu lain kali lah pula. Tu lain kali lah. Kalau nak tengok, suruh orang follow dulu lah. Betul.